Law ni bagi ceramah tuan-tuan. Law ni bagi ceramah. Law ni modern lah. Nah, modern banyak lah. Ni ada duk ni, apa? Duk rakam ni. Ada duk rakam ni. Duk rakam ni. Tuan-tuan tengok saya nota Malaysia, bukan nota Malaysia, nota dunia tengok. Kalau budak-budak lagu saya ni ikut dah 3 orang tengok, baik pergi lah. Cik kita ni ada hak jenis, oi dia tu pula cakap sedap. Kan? Pandai pula dia ni, ceramah ni aku seronok dengar ni. Pakai ikut dia. Akan ada follower lah. Akan ada penyokong lah. Bila ada penyokong, dia akan jadi orang yang terkenal. Bila jadi orang yang terkenal, dia akan ada satu penyakit, tak mau bagi orang hilang tumpuan kat dia. Tak mau bagi orang lari pada dia. Kadang-kadang biasalah tuan-tuan kalau ceramah ni. Mana-mana pun saya pun banyak kali. Banyak kali. Siapa-siapa yang ceramah dia akan salah cakap di dalam ceramah dia. Salah fakta dan seumpamanya. Seumpamanya fakta lah. Bila orang yang famous ni dia cakap, lepas tu dia salah fakta, dia salah sebut. Sepatutnya dia kena terbuka menerima teguran lah. Teguran yang baik lah. Kalau maki hamun tu bukan teguran. Teguran yang baik. Kita cakap satu benda, kita salah, orang tegur kita. Bila orang tegur kita, kita dah famous ni pun kita kena peturun ego kita tu. Sebab orang famous ni kebanyakannya ego dia Allah. Kerah hati dia. Bukanlah semua. Bukanlah semua. Bila orang tegur tu, ni awak duk tegur. Dia kata geng-geng ni. Oh, geng-geng tu. Ni geng-geng ni nak perjatuh saya ni. Geng-geng WXYZ ni nak perjatuh saya ni. Bukan kira geng WXYZ apa nak perjatuh ke. Masalah kalau benar tu, betul orang tegur. Saya kalau orang tegur saya, terima kasih. Kita akan tahu semua. Hidup kita akan betul sampai ke sudah. Kita nampak belah depan, kita tak nampak belah belakang. Orang yang ada nama, sepatutnya tak kira lah ustaz ke ustazah ke, siapa dia ke. Orang tegur kita, kita jangan duk rasa kata kalau aku minta maaf ni habislah follower aku. Tak. Satu orang dia takkan pandang, orang takkan pandang lekeh lah kalau kita minta maaf ke orang. Minta maaf tuan-tuan, minggu lepas sekian, hari bulan sekian, saya salah cakap. Ada orang perbetul saya lagu ni. Bagus. Alhamdulillah. Ada juga orang sudi tegur saya. Tak membiarkan saya dalam kesesatan, dalam kesilapan. Dia kena lagu tu. Tapi masalah bila dah jadi orang famous, orang yang megah, dia akan ni macam penulis kita kata ni. Dia kata apa? Berubah hati manusia. Dia takut orang tak suka ke dia. Oh, dia ni kan tahu mana pun. Orang lain pun tegur dia. Tak duk dengar ceramah dia. Tak ada siapa nak cakap lagu tu lah. Tak ada siapa cakap lagu tu lah. Mau dia buat sungguh pun happy kat dia. Happy kat dia lah. Kita kan rugi apa? Orang tak suka kita. Itu cabaran jadi orang famous. Bila orang tegur kita, kita kata terima kasih. Tegur saya. Terima kasih saya pun tak sedap. Kata tegurlah. Amanah lah dengan ilmu kita ni. Kita menyampaikan ilmu, orang tu temu ustaz, ustazah semua lah. Kita sampaikan ilmu yang betul, yang amanah. Kalau salah orang tegur, terima kasih. Kena ada ni lah. Kena ada ni lah. Sedar lah sikit dari sudut tu. Jangan disebab kita nak jadi famous sampai takut orang hilang pengaruh daripada kita. Itu tak elok lah.